Kami sebagai Dewan Pemuda PAS Kawasan Sungai Petani menyokong sepenuhnya apa yang telah diputuskan dalam mesyuarat MTPN semalam. Semalam telah pun berlangsung satu mesyuarat, iaitu mesyuarat MTPN ataupun Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang dipengerusikan oleh Datuk Seri IR Dr. Ahmad Syamsuri bin Mukhtar selaku pengerusi PN yang baharu. Dan antara keputusan penting dalam mesyuarat yang dapat dicapai pada malam tersebut adalah yang pertama, penerimaan keanggotaan parti-parti komponen yang ingin menyertai Perikatan Nasional sebanyak 2 parti yang diterima semalam, iaitu yang pertama Pejuang dan juga Parti Cinta Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Wawasan Negara. Keputusan yang kedua ialah mesyuarat bersetuju memuktamadkan agihan kerusi bagi pilihan raya negeri Johor di dalam mesyuarat rundingan kerusi yang akan dipengerusikan oleh Datuk Seri Sanusi bin Makno selaku pengarah pilihan raya bagi Perikatan Nasional. Dan perkara ini akan dibincangkan dengan sesegera yang mungkin dan kita mendoakan supaya para pimpinan kita dapat membuat keputusan yang terbaik bagi kebaikan rakyat negeri Johor. Siru ala barakatillah. Takbir ya syabab.